So jom next video. Mana pula kita nak pergi lepas ni? Penang Road kot. Hari ni kita tak naik kereta, kita tak naik bas, kita guna kaki ya. Kita redah jalan kaki daripada jalan berumah sampai Penang Road. Nak asal betul-betul vibe Georgetown, kena jalan depan ni ke kiri Penang Road. So ni lah Penang Road. Jalan ni memang tak pernah sunyi lah. Punya kereta, kedai kiri kanan. Apa lemak Penang Road. Chaurasta dengan ibu pejabat polis. Dulu-dulu ada panggung kereta depan sana. Jalan sikit lagi, jumpa. Tengok tu. Sole agent for Lido Shoes, made in England. Kat Penang Road lah, tapi kedai dia pun dah tak ada. Lah ni kita dah masuk Penang Road. Jalan ni memang tak pernah sunyi lah. Kiri kanan kedai, ni kereta bagai. Apa landmark Penang Road? Yang ni ibu pejabat polis Penang. Dan belah tu Chaurasta. Kalau dulu-dulu panggung kereta depan sana. Dulu sinilah tempat orang dating, tengok wayang, panggung kereta. Dah ni dah jadi Maidin Supermarket. Jom apa beritahu hampa tengok cerita apa kat panggung kereta ni. Yang ni tak perasan Penang Bazaar. Masa sekolah dulu langsung tak pernah masuk ni. Macam dapat jumpa satu puzzle yang hilang. Tengok-tengok dia main dalam memori Georgetown aku. Apa benda hampa duk beli dalam Chaurasta? Chaurasta, bau jeruk sudah sampai. Jeruk manis, jeruk masam, jeruk basah, jeruk kering, semua ada sini. Chaurasta, market paling legend kat Penang Road ni. Dari zaman kolonial lagi. Market ni dapat nama Chaurasta daripada bahasa Hindi. 4 simpang jalan, iaitu Penang Road, Chaurasta Road, Tamil Road dan Kuala Kangsar Road. Chaurasta ni dah ada kedai second hand book. Wah, dictionary ada lagi. Okay, tapi memori yang paling melekat kecil adalah Emporium Angel tu lah. Sebab itu lah memori lah. Oh, lupa tanya tadi. Siapa pernah shopping kat Emporium Angel Chaurasta tadi? Bagi tahu kat komen lah. Okey, Campbell Street ni duduk dalam tapak warisan dunia UNESCO. Dia ambil sempena nama Inspektor General Penang Sir George William Robert Campbell. Dia mula pada pertengahan abad ke-19 lah. Dia ni duduk sebahagian pada New Chinatown kat Georgetown. 50-an, 60-an memang famous lah kawasan ni. Dia kira Fifth Avenue Penang. Oops.
Jam tangan, kasut. Dia banyak barang tekstil lah sini. Yang paling famous ni restoran Hamidiyah. Dia punya nasi kandak famous Lepas tu okey, kat belakang sana dia ada market. Kat belakang sana dia one of the oldest market in Penang. Ni dulu ada satu kedai, memang kedai seluar jual barang branded rasa macam kedai ni Sinwah. Tahun 84, 85 dia jual Montego. Ada lagi tak? Ada lagi tu Montego. Grand Slam. Baju dia memang best lah. Brand lama Manson. Hampa kalau duk main shopping belah Campbell Street, hampa perlu duk pergi kedai mana? Ni semua kedai-kedai klasik mula ni. Bagi tahulah komen kat bawah tu nah. Tu nak pergi Campbell Street main entrance dia. Tadi saya pergi ikut belakang Chaurasta. Dia punya arch memang cantik lah. So kita nak pergi panggung audience pula. Tengok apa dah jadi kat audience. Hard Rock Cafe. Dia dekat Penang Road lah. Tak masuk kot. Tunjuk je lah. So depan sikit tu audience. Tapi kita lalu kedai Picik Gani dulu. Hampa nak main beli jin dulu-dulu hampa pernah main Picik Gani lah. Ni Picik Gani Penang Road. Abang ada apa model tak ada. Levi's. Ni cerita zaman tu. Emco. Semua ada zaman tu. Allah. So kita jalan lagi sikit ke depan. Kita nampak panggung audience. Masih kekalkan nama audience. Cuma sekarang dah jadi night club. Audience 1921. Lama lah. Bangunan audience ni 1921. Okey, ni kau dah depan sana dah penghujung Penang Road lah. Yang tu pula Julia Street. Jom kita ke depan sikit. Ni Julia Street.
Saya kadang-kadang saya menapak daripada Gamar tu nak balik kampung ataupun nak pergi Batuas, nampak dah Gamar jalan Penang Road pergi Julia Street sampai ada JT. Tapi nanti kita sambung sebab hari ni saya rasa saya nak rehat lah, dah banyak berjalan lah. Okay, see you next video. Subscribe tak susah pun, klik je kan.